Tindakan 26 pelacur yang enggan membuka pintu rumah hanya bertahan setengah jam sebelum kesemua mereka diberkas selepas polis berjaya memecah masuk rumah yang dijadikan tempat persembunyian warga asing itu semalam. Serbuan 1 pagi ini di sebuah rumah teres 3 tingkat di Pandan Perdana oleh anggota cawangan D7 Kongsi Gelap Perjudian dan Maksiat dari IPD Ampang Jaya. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Amiruddin Jamaluddin berkata, polis percaya rumah tersebut digunakan oleh wanita warga asing sebagai transit untuk kegiatan pelacuran di sekitar ibu negara. Semasa anggota polis memecah masuk, beberapa pelacur asing ini cuba melarikan diri. Tindakan pantas polis berjaya menahan wanita warga asing ini. Siasatan awal mendapati sebahagian pelacur warga negara Myanmar dan Thailand yang berumur 19 hingga 20-an itu tiada dokumen perjalanan yang sah. Kegiatan pelacuran ini didalangi sindiket tertentu yang dipercayai merancang kegiatan haram ini secara terperinci dan berkemungkinan menjalankan kegiatan pelacuran secara individu atau berkumpulan. Kesemua wanita warga asing ini dibawa ke Balai Polis Ampang Jaya bagi siasatan lanjut dan pihak polis akan menyiasat serta mengenal pasti pemilik dan penyewa premis ini. Produk sesuai untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik, awet muda dan mengekalkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Recall ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.